Korang pernah nampak tak kod yang macam tadi tu? Cat dia dah damage, terkopek-kopek, rosak, tak cantik. So guys, kenapa masalah tu jadi? Sebab apa? Dah lah kod dekat luar, outdoor. Korang pergi bantai, cat pakai cat yang biasa. Mana nak tahan? So, untuk korang yang ada masalah yang macam ni, nak cantikkan balik kod-kod badminton ke, volleyball ke, bola tampar, apa lagi, badminton atau yang paling trending, paling viral sekarang ni, pickleball, korang tak boleh pakai cat biasa. Korang kena pakai cat yang ni Nippon Paint Multi-Purpose Floor Coating ni. Cat ni memang direka khusus untuk ketahanan, nak bagi cantik korang punya kod atau gelanggang tadi. Dia ada lekatan yang bagus, tahan kasar, foot traffic tak ada masalah dan dia juga ada water resistant yang baik. So barulah cat korang tu cantik melekat dekat kod atau gelanggang korang tadi tu. So kalau nak dapatkan, tekan aja komen dekat bawah. Nanti konsultan akan hubungi anda. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.